Assalamualaikum, saya Arisa, pengacara Spark TV Channel SMK Padang Kemunting. Hari ini kami meraihkan insan istimewa dari seluruh pelosok negeri Terengganu, iaitu yang terbaik antara yang terbaik. Kami kumpulkan di sini di SSTV Marang, Terengganu. Program ini menghimpunkan seluruh warga pendidik dan pelajar yang memanfaatkan teknologi bukan sekadar untuk belajar, tetapi untuk mencipta perubahan. Anugerah Istimewa Digital Utilization dan Technology Awards. Rasmikan Majlis Anugerah Duta bagi peringkat Negeri Terengganu tahun 2025. Kita nak anak-anak pelajar kita yang salah satu dalam MPP kita adalah melahirkan atribut murid Terengganu yang benar elitis. Salah satunya ialah dapat menguasai pendigitalan ini. Dan hasrat cikgu, selaku pengarah dan semua guru-guru kita di negeri pun, kita nak satu ledakan teknologi yang hebat berkaitan digital bukan saja di sekolah. Kita nak sekitaran digital yang membawa satu kejutan dari segi pencapaian, pendedahan dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita nak satu gerakan supaya semua sekolah kita memilih salah satu, sama ada ADS yang kita sebut sebagai Apple Distinguished School, dan juga Microsoft School dan juga Google School. Saya harap semua guru kita, semua sekolah kita PPD sambut dengan baik, dan itulah sebenarnya yang kita hasratkan. Dan insyaAllah, kalau orang bercakap ini, cikgu sebut dah ucapan tadi, dunia tanpa sepadan, maklumat di ujung jari, orang bercakap tentang langit terbuka, open sky, anak-anak murid Terengganu mesti sambut dengan baik apa yang cikgu sebut, karsa itu tadi. Okey. Sebaliknya, tidak semua berani melangkah, tetapi hari ini kita telah menyaksikan generasi yang penuh semangat di dada dan teknologi di tangan. Tanya kepada semua penerima anugerah. Sekian dari saya Arisa, pengacara Spark TV Channel. Ingat, kejayaan bermula daripada langkah yang berani.